Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. So sebenarnya saya ada tengok dekat dalam channel YouTube saya yang dah lama saya tinggal tu. Saya tengok ada banyaklah feedback yang membina. Saya berterima kasih sangat-sangat. So saya akan kembali semula untuk beberapa video terbaru. Tapi kita akan bermula dengan video yang mudah dulu. So mudah, peringkat mudah, dan kita akan ke peringkat yang lebih susah seterusnya. Stay dengan saya, support saya untuk kita go through yang mana yang tak faham apa-apa lagi tentang Excel. Kalau yang baru sampai, boleh tekan button subscribe dekat channel saya dan boleh tengok video-video saya. So kita bersambung untuk tutorial atau perkongsian. Kita perkongsian seterusnya, di mana saya nak share kepada anda 7 error yang biasa terjadi dekat Microsoft Excel. So biasanya kalau kita tulis formula ke atau kita masukkan apa-apa function dalam Excel, so kadang-kadang dia akan keluar beberapa error seperti dekat sini. So ada 7, saya tunjukkan kepada anda satu-satu. Bermula dengan error yang pertama. Okay, sekarang kita tengok dekat sebelah kanan skrin anda, di mana kita ada hashtag div/0, di mana error ini atau ralat ini terjadi sekiranya kita bahagikan sesuatu nombor dengan kotak yang kosong. Okay, so saya bagi contohlah untuk Upin dan kawan-kawan enterprise ni, produk kek pisang. Kita nak tahu berapa kuantiti terjual untuk jumlah jualan 1739, kita tak tahu. So kita akan bahagikanlah sama dengan jumlah jualan, kita nak tahu bahagi kepada harga per set. Barulah kita tahu kuantiti terjual berapa. So kita berjaya jual 94 kotak untuk kek pisang lah, untuk Upin dan kawan-kawan enterprise. So bila kita tarik ke bawah, flash fill sajalah, kan senang. So untuk Mio Frozen Enterprise, produk kek coklat 86 kotak. So bila kita tarik lagi ke bawah, dia keluar hashtag div/0. Apa yang saya kata tadi, sebab kita tiada nilai untuk harga per set. Nombor jumlah jualan ni kita tak boleh bahagikan kepada kotak yang kosong. So dia akan keluar hashtag div/0. So apa yang perlu anda buat? Harga per set ni kita kenalah ada harga dia berapa, kan. So saya bagi contoh, harga dia RM32. Barulah keluar berapa kuantiti terjual. Okey, so kita pergi ke error atau ralat seterusnya yang selalu keluar, iaitu hashtag value tanda seru. So macam mana hashtag value tanda seru ni boleh terjadi? Dia terjadi apabila kita menggabungkan nombor ni, kita gabungkan dengan teks. So dalam satu formula, kita kalau nombor lah, teks kita tak boleh gabung dengan nombor. So saya bagi contoh jualan pertama dekat sini. Okey, so untuk harga per set RM18.50, darab 94, dapatlah 1739, kan. So saya keluarkan formula dia, nak bagi contoh lah dekat anda, darab 94. Okey, so sama, kan. Andai kata satu hari tu anda tu macam sengal-sengal sikit, kan, ada tersalah masukkan formula atau tersalah masukkan kotak. So anda buatlah kek pisang ni, tiba-tiba pula anda darabkan dengan harga per set. So keluarlah value. Kerana apa? Kerana perkataan huruf ni tak boleh digabungkan dengan nombor. So macam mana nak selesaikan? Kita double klik, kita tengok apa kesalahan tu. So kita tengok dia, kek pisang ni salah, kan. Kita tak pegang, klik, kita tarik kepada kuantiti terjual. Tarik, jangan lepas tau. So kita tekan enter. Itu salah satu cara lah. Ataupun anda delete saja, anda masukkanlah formula yang baru semula. Macam tu. Okay, so kita dah dapat dua nilai yang sama. Kita nampak. So kita pergi ke sheet kedua, iaitu kita nak tunjuk error yang ketiga. So error yang ketiga ini adalah reference. Hashtag reference kita tidak dijumpai. Macam mana boleh terjadi perkara ini? So katakan table ini berada di sheet yang lain. Sheet ni kita panggil dekat bawah ni lah, kalau anda ingat sebelum ni apa yang saya share. So ada satu hari anda nak tahu Upin dan kawan-kawan enterprise. Kita copy contohlah, double klik. So sekejap. So kita nak tahu berapa kuantiti terjual dekat sini, kita mestilah akan darabkan jumlah jualan, kita darabkan dengan harga per set.
So dah ada nilai kan. So satu hari anda nak buat dekat sheet lain atau dokumen lain, kita buatlah sama dengan Upin dan kawan-kawan enterprise ni berapa dia punya jualan. Kita tekan ni je lah, sama dengan kan. Biasa macam ni kita tahu reference dia apa. Okay, so dah ada kan. Reference dia 32,171. Satu hari anda terdelete data ni. Nampak bila kita terdelete data ni, kita tahu reference yang asalnya kita cari tu dah tak ada. Sebab kita dah delete. So berhati-hatilah dalam anda membuang ataupun delete data anda. Kerana bila data tu dia bersambung antara satu sama lain, bila delete dia akan hilang reference tersebut atau rujukan tersebut. Seterusnya, untuk error yang keempat ataupun ralat yang keempat selalu terjadi dalam Excel, iaitu ada keluar hashtag name tanda soal. So macam mana perkara ni boleh terjadi? Bila mana formula yang anda masukkan tu tak ada dalam Excel, ataupun kita masukkan formula tu spelling atau ejaan dia terlebih ke apa. So Excel tak boleh detect apa formula yang anda masukkan. Saya bagi contoh. Kita tengok dekat jumlah jualan ni, kita nak kira purata. So bila kita kira purata, kita tulis average. Bila anda type average ni, E terlebih pula, anda termasukkan average terlebih. So bila anda masukkan terlebih, anda pun main tarik je lah daripada atas sampai ke bawah kan. Sedangkan anda tak check pun formula yang dekat bawah tu. Anda macam mungkin terlepas pandang lah. So lepas dah klik, anda lepas, terkeluar hashtag name tersebut. So ni maksudnya anda masukkan formula yang salah, yang tak wujud pun dalam Excel. So cara nak selesaikan, delete dia. Sama dengan kita buat je lah semula. Pastikan anda klik formula tersebut, double klik. So nombor 1 sampai so nombor 1 kita tariklah sampai bawah. Okay, barulah kita tekan enter. Inilah purata untuk jumlah jualan bagi syarikat dan kek-kek yang dijual. Okay, jelas. Seterusnya, untuk error yang kelima, iaitu ralat kelima selalu terjadi, iaitu hashtag n/a, iaitu apa? Not available. So antara yang selalu terjadi ketika kita buat VLOOKUP. So VLOOKUP bila nama tersebut tak ada dekat situ, untuk amount sekian-sekian, so tak adalah rujukan, tak ada not available lah. Saya bagi contoh. Contoh untuk 6 produk dan produk jumlah jualan tersebut kan. So bila kita buat dekat dokumen lain atau sheet lain, contohnya saya nak tunjuk sajalah contoh. So saya buat sebelah-sebelah. So kita masukkan formula VLOOKUP. So kita nak tahu Upin dan kawan-kawan enterprise ni dia punya jumlah jualan berapa kan. So lookup value macam biasa, kita masukkan ni, koma. So kita tarik dia punya table 1, 2, 3. So kolom yang ketiga, lepas tu kita tekan koma. So kolom yang keberapa tadi yang kita nak cari? Kolom yang ketiga untuk jumlah jualan. So koma. So kosong lah untuk habiskan. So kita dah tahu Upin dan kawan enterprise dia punya jumlah jualan 1739. So Mio Frozen ada tak? So kalau ada kita tarik je lah. Sebab kita dah ada formula VLOOKUP yang atas tadi kan. So Mio Frozen 2150, T Enterprise 1942.5. So Ching Ching Trading dan ABCDF. Keluarlah hashtag n/a, iaitu not available. Kenapa? Sebab dekat dalam table rujukan dia tak ada pun syarikat Ching Ching Trading dengan ABCDF ni. So dia punya nombor kat sini atau sel kat sini dia keluar NA, iaitu not available. Tak ada pun benda tu. So bila tak ada, mungkin ada sesetengah orang dia akan gantikan dengan kosong ataupun dengan dash. So kalau saya biasa ganti dash lah. Tulis dash, kita tekan enter, dan tulis dash, tekan enter. So menunjukkan nilai tersebut tak ada. Okay, seterusnya untuk error atau ralat yang keenam, iaitu dia akan keluar hashtag null. Kenapa hashtag null ni boleh terjadi? Bila mana kita masukkan satu formula tu tak lengkap. Biasanya ketiadaan koma ataupun titik bertindih. Okay, so itu teorinya. So praktikalnya macam ni, saya bagi contoh. Kita ada dua table, iaitu Januari dan Februari untuk jumlah jualan. Kita nak tahu jumlah jualan Januari dan Februari.
kek tersebut serta syarikat-syarikat nama pemborong ni. So kita buat satu tempat, kita type lah jumlah jualan Januari hingga Februari. Okay, so double klik. Okay, so berapa jumlah jualan Januari hingga Februari. So kita masukkanlah sama dengan, mestilah kita nak sum kan. So sum, double klik. So kita tarik ni jumlah jualan. Lepas tu anda pula tertekan dekat keyboard tu space pula kan. Padahal kita perlu masukkan koma. Kita space pula. Lepas tu kita pun layankan je lah space yang salah tu kan. So nampak dekat sini salah kan. Kita enter. So keluarlah null. So kenapa? Sebab formula anda tengok sendirilah. Tak ada koma ataupun tak ada titik bertindih untuk lengkapkan. Kiranya ni nampak macam kalau orang Islam nampak macam putus saf lah. Macam tu. Dia tak bersambung. So kita delete. Kita buatlah semula. Sum. Ni saya bagi yang mudah untuk anda. So anda pilih jumlah jualan Januari. Okay. So anda tekan button control dekat keyboard tu, jangan lepas. Anda tarik pula untuk Februari. Nampak tak dia masuk sendiri koma. So kita tekan enter. So keluarlah jumlah jualan Januari hingga Februari RM409,820.50. So tengok dekat sini. Untuk double check, saya klik ni, jangan lepas. Tekan control, jangan lepas. Kita pilih. So tengok dekat bawah ni, sum berapa? RM409,820.50. So kita dah selesaikan problem atau masalah untuk null ni. Dan last, untuk error atau ralat yang ketujuh, iaitu ada keluar hashtag ni. Okay, so hashtag ni sebenarnya dia akan keluar bila kolom tu saiz dia tak cukup besar, ataupun untuk perbezaan masa ni dia negatif. Sebab masa ni kita tak akan boleh tunjuk negatif. Okay, so kita bagi satu contoh. Kek mangga harga per set RM2,272.50. Mahal betul kek mangga dia. So kuantiti terjual 1 juta kotak. So kita darabkan lah. Darabkan kuantiti terjual. Kita enter. Nampak tak dia keluar hashtag ni. So hashtag ni kenapa? Sebab kolom anda tak cukup besar. Tapi nilai ada ni. So anda double klik dekat sini. Pergi ke atas ni, double klik. Macam tu. Ataupun tak nak double klik pun anda besarkan sendirilah manual. Besarkanlah sampai dia keluar. Okey, dah keluar. So keluarlah berapa ni nak sebut, 2,272,500,000 ringgit. Macam tu. Okey. So selesai satu problem. So kita pergi yang kedua. Okey, so seterusnya kita nak selesaikan untuk perbezaan masa. So perbezaan masa ni dia akan keluar hashtag ni sebab bila mana masa yang kecil kita tolak masa yang besar. Sedangkan bila kita nak tahu jarak antara 9 pagi hingga 10 pagi yang sejam tu, mestilah kita masa yang kedua tolak masa pertama kan. Tapi tidak, kita tersalah buat pula. Daripada masa pertama kita tolak pula masa kedua. So saya bagi contoh. Sama dengan masa pertama kita tolak dengan masa kedua. Kita tersalah lah, kita nak tahu perbezaan dia kan. So dia keluar hashtag macam ni. So bila kita buka kolom ni lagi luas pun dia tetap tak akan berubah. So cara nak selesaikan dia adalah kita ambil masa yang kedua tadi, kita tolaklah masa yang pertama. Sebab untuk mengetahui perbezaan masa, mestilah masa yang kemudian yang besar tolak masa yang kecil. So keluar 1 AM. 1 AM ni sebenarnya 1 jam. So kita ubah dekat sini lah, more number format. So kita pergi ke time, kita pergi ke bawah ni, tekan OK. So perbezaan dia adalah 1 jam. Okey.
So itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jika anda suka pada video saya kali ini, jangan lupa tekan button like dan share, dan kepada yang baru datang, jangan lupa untuk tekan button subscribe channel saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.